Tak tahu nak minum teh ke, cam ke, kopi. Apa kata korang minum tiga-tiga terus? Hari ni aku ada ke Luck Bros Kopi kat New Central. Kedai ni macam hidden sikit antara lorong entrance ke Central dengan New Central tu. Dia satu lagi kedai kopi tiam yang tengah naik kat Klang Valley. Kopi tiam ni menu dia macam korang tahulah. Tak ada beza sangat pun dengan kopi tiam yang lain. Cuma ni ada beberapa menu special. Antaranya yang aku order adalah air 3 dalam satu dia. Ni unik sebab dia bagi satu cawan. Tapi dalam cawan tu ada teh susu, kopi dan cam. Jujur cakap air ni boleh share 2 orang dan agak manis juga. Also tak tahu kenapa tapi aku rasa mual bila minum 3 air terus. Kemudian aku order mi sedap ayam panggung. Jujur cakap aku tak tahu kenapa dia cakap ayam panggung. Aku makan rasa ayam goreng je lah. Mi sedap dia macam okey-okey je. Macam korang expected rasa dia. Sebab dia tabur rencah je. Sambal tepi-tepi tu aku tak makan sangat sebab macam overpower semua flavour makanan dalam tu. Cuma aku agak menyesal sikit lah sebab harga dia macam mahal. Bini aku order herbal chicken. Dia cakap sedap sebab sihat dan panas. Apa-apa pun, next time bro.